Nak berubah? Berubah habis lah. Boleh pulak paruh-paruh. Aku gurau apa tula je. Dok faham aku dengan Muning. Tapi apa-apa pun, aku harap mu orang boleh terima lah perubahan aku ni deh. Aku tak embuh hilang sains-sains kacik aku. Hok aku kawan mojok kecil lagi Aku kali ni memang ngejut sangat. Aduh, Mak Arik. Sedih lah pulak. Betul sungguh lah. Ni Mak Arik bersih lain dah. Mu dok so bimbang lah Arik. Aku tetap support mu Arik. Aku pun gitu kok Arik. Adok hai. Ya dok. Terima kasih lah barulah lega aku. Cuma Arik, lepas ni mu kena jaga-jaga ngelang je lah. Kuat ngasuk tu. Kang jadi pedulu pula perangai mu. Cari pasal mu beruang ni. Macam baik ngak mu tu. Kira baik je lah kok. Tengok, orang macam Mak Rik ni pun tak boleh kehilangan saya macam aku. Kira baik lah tu. Terima kasih ya Allah. Aku rasa lega sangat-sangat. Aku tak suka pun keadaan jadi gini. Hak mulanya, aku memang tak tahu gana aku nak tegang ke sayang aku ni. Jangan pala duk mikir-mikir. Tapi ni semua adalah perancangan daripada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Malah aku layan kamu. Ambil kamu adalah kemenang. Yes, aku menang. Aku bagi je menang tu. Sebab puas tidur aku. Dia suka kamu pasal kutu bagi adik. Kenapa? Dodoh lah tu. Pacarah mu dua orang nak baloh. Doh pergi balik-balik lah. Tu Arik. Molek lah kita tembolu. Duk sini lama-lama, kau ngamuk pulak buang tepi mua. Nak main lagi je pisang ni. Tembolu Rik. Bege. Relax awang. Apa-apa pun, mu memang kemah lah. Nampak macam mu hok sungguh handle set-set tu Adi. Kemah mu berurusan dengan set-set tu. Memang dah. Kena weh nampak sungguh dengan kuat sikit. Nak jaga hijab tu. Lagipun nak ejah adik, kena ejah abang lu. Ke mana? Dah pergi balik Rik. Patut pun. Ada sebab lain rupanya. Beres Arik. Jumpa esok pulak kau lah. Dah mu tak mau makan lu. Mak aku ajak tadi Kang. Tak apa lah. Lewat dah ni. Kang belebih pulak mak aku. Dah balik-balik lagi ni. Beres lah. Esok lah. Beres. Alhamdulillah. Aku rasa tenang sangat-sangat. Sekarang ni masalah terus hilang sesa. Terima kasih ya Allah sebab pemudahkan. Lepas ni aku kena slow-slow lah ubah perangai aku. Macam janji buat aku buat dengan Abah dan juga baru je aku nak sebut nama mu. Kak, terus memucuk Hai Kak. Kak, aku boleh khabar munilah orang hau banyak jasa dengan aku. Mari bukan sekadar jiran hau duduk depan rumah, tapi mari dengan beri banyak sumbangan nasihat dan lesahkan masalah aku. Padahal aku bukan siapa-siapa pun denganmu, Kak. Hanya sekadar jiran hok aku tahu lawa, hok baru je aku kenal. Kira Arik Kak masuk dua Okey Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau aku awal-awal tengokmu dulu Kak, memang kenal sebab lawa je. Tapi sekarang aku kenal sangat denganmu. Sebab
Mu orang baik sangat kak. Aku dah nak kabar gana. Cuma aku tak boleh kehilangan mu kak. Mu memang istimewa sangat bagi aku sekarang ni. Sekarang, mu lama dah pergi tinggalkan aku, kak. Hanya kenangan je hok duk acak kali main dapat le aku. Kalau aku tahu tan jumpa kat Tamang hok ngelah aku ngemung nonok lagi lepas kejadian tu, memang aku hargai sangat masa-masa hok ada tu. Kak Syuhada, terima kasih sebab hadir dalam hidup aku dan jadi sebab kepada perubahan diri aku sampailah sekarang ni. Cuma Kak nak saja permintaan. Boleh? Nak minta napa pula kak ni? Kak nak minta napa tau? Pada bawah muka ha. Kak nak minta Arik janji dengan Kak buang semua perangai-perangai buruk Arik. Lepas tu ganti dengan perangai-perangai yang baik. Sama lah macam yang Arik janji dengan Abah tu. Boleh? Oh, aku ingatkan napa adik. Kalau ni mesti lah boleh. InsyaAllah kak, saya akan tiup lah sehabis molek untuk diri saya kak. Janji. Aku cuma nak kabar aku rindu mu kak.